Menerusi perkongsian stesen radio Hot FM di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video ketika pasangan suami isteri, Datuk Yusri Abdul Halim dan isterinya Datin Lisa Surihani tiba di studio Hot FM dalam segmen Backburst Hot. Dalam temu bual itu, Datuk Yusri ada ditanya mengenai video tular sewaktu isterinya Datin Lisa Surihani tiba di lapangan terbang sekembali dari selesai menunaikan ibadah haji. Dalam pada itu, Datuk Yusri juga turut mengulas mengenai lagu single barunya yang berjudul Jiwa dan Raga. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Assalamualaikum Haja. InsyaAllah Miara ni. Berapa hari? 2 hari? 2 hari baru balik? 3 hari? Saya balik sampai hari Jumaat. Abang sebelum saya sampai dia dah cakap dah nak pergi teman ni. Oh, dia dah beritahu dah. Awal lagi dia beritahu. Assalamualaikum Habibi. Sihat bro? Sihat Alhamdulillah. Kerja kan dia kejap tu. Awak punya kesayu. Konon lah bro. Come on lah. Mana video tu betul je First moment nampak Lisa keluar daripada airport tu, anak-anak dah terekam dia. Awak sebagai suami kat belakang Datuk. So masa tu nampak dulu ni, apa yang boleh digambarkan sebagai seorang suami? Saya budget time tu saya tak nak nangis. Okey. Saya cakap ni okey ni sebab dia kita boleh tak, kita dah boleh control lah situation kan. Konon lah bro. Come on lah. Mana video tu betul je Yang second betul. So bila dah bagi anak peluang peluk dulu, bila first time dapat lain, kita call lain bro. Pegang dalam kapal tu macam aduh, lepas rindu lah kat situ. Alhamdulillah. Tapi tu ada bukan nangis tu, aircon punya cahaya tu, aircon punya angin tu kena kat mata saya tau. So macam asal pedih mata aku ni kan. Faham. Kela tolong slowkan aircon So lagu ni bukan ciptaan saya. Sebab masa nak buat album solo, saya bagi tahu kat Sony, saya tak nak DNA KRU, saya cakap. Kalau saya buat lagu, kita boleh tahu ni macam feeling KRU ni. So saya cakap boleh tak bagi komposer yang sekarang tengah hot, lagu-lagu yang current. Faham. Saya nyanyi lagu gen sekarang ni. Cakap lagu galau budak-budak sekarang macam mana? Macam tu lah lebih kurang. Okay. Tapi still under your control lah. Somewhat, tapi composition 100% Luka Sikta. Okay. Semua saya cakap, saya boleh cakap Luka ni lebih pada hip hop, R&B sebagainya. Saya cakap Luka, saya nak buat album rock dah sebenarnya. Dia cuba merockkan diri dia tu. Macam sebenarnya apa yang abang buat, dia kongsi dengan saya. Macam kerja dia, proses dia dan sebagainya kan. Saya mendengar dan support along the way. Ada jugalah yang saya rasa tumpang happy untuk abang lah sebab kali ni dia dapat explore sisi yang macam saya rasa yang sebelum ni tak dapat nak orang kata ni lah, macam tak dapat nak disentuh sangat-sangat. Macam tu. Saya Jadi dari peringkat demo dah bagi dia dah. Okay. Demo bagi dia first draft, dah kita cuba nyanyi, bagi selalu recording ni banyak variation ni, percubaan. Dan cakap memang nak kelainan, tak nak macam sound KRU sangat. macam happy for him lah yang kali ni yang macam dia dapat tap onto yang macam this orang kata raspiness kepada suara dia dan sebagainya tu yang memang saya dah pernah dengar sebelum ni, tetapi cuma dari segi profesional tu belum lagi direkodkan. Direkodkan. So this time memang dia dapat lah. So macam kali ni bila dapat explore that, so saya happy untuk dia lah. Alright.